Hai, saya Nur Diana Nawaz Ibrahim, rangkuman berita Malaysia Now hari ini 14 November. Kira-kira 100 orang berhimpun di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pagi tadi bagi menggesa agensi anti rasuah itu menyasarkan jerung dalam siasatan dan tindakan berkait pendedahan rasuah beratus juta melibatkan pemimpin politik tertinggi di Sabah. Himpunan itu sebagai solidariti kepada pemberi maklumat Albert T, individu yang mendedahkan beberapa video yang dengan jelas menunjukkan beberapa adun membincangkan suapan bagi kelulusan lesen mineral. Dalam ucapannya, Albert mempersoalkan mengapa tiada siasatan menyeluruh dibuka biarpun bukti telah diserahkan, namun pemimpin yang dikaitkan dengan skandal itu masih dibenarkan bertanding dalam pilihan raya Sabah yang bakal diadakan. Membalu kepada Allahyarham Daim Zainuddin memberikan penjelasan panjang lebar dalam menjawab tuduhan yang kerap dilemparkan terhadap arwah suaminya. Dalam podcast Keluar Sekejap, Naimah Abdul Khalid menceritakan bagaimana Daim melepaskan semua aset dan perniagaannya bernilai ratusan juta sebagai memenuhi peraturan Kabinet Dr. Mahathir Mohamad pada pertengahan 1980-an yang melarang menteri menceburi bidang perniagaan. Naimah berkata Daim tidak perlu UMNO untuk jadi kaya, memandangkan beliau sudah pun berjaya dalam dunia perniagaan sebelum dibawa masuk menyertai kerajaan. Daim yang meninggal dunia genap setahun lalu pada 13 November merupakan antara sasaran serangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Siasatan SPRM terhadap beliau menjadi kontroversi pada 2024 berikutan laporan Bloomberg yang mendedahkan Ketua Pesuruhanjaya Azam Baki diarahkan Anwar untuk menyasarkan musuh politik, sebaliknya membiarkan bekas pembantunya Farhash Wafa Salvador berhubung pemilikan saham. And when he was doing Maluri ke, French Bank ke, all the business dia buat, even when he start, he didn't do it with UMNO. Didn't use UMNO. Nothing to do with UMNO. Tak ada kena-mengena dengan UMNO. So dia tak perlu UMNO untuk jadi kaya. Actually, the other way around. Banyak yang dia bagi ke UMNO. So there was no way that dia punya business dengan UMNO punya business was intertwined. Because dia dah sell, because of cabinet punya directive, dia dah jual semua dia. And Menteri Besar Selangor Amaruddin Syari menjadi sasaran kritikan berkaitan soal identiti dan bahasa apabila mencadangkan agar Kampung Baru Cina dijadikan tarikan pelancongan. Aktivis Melayu berkata cadangan itu mengabaikan teguran Sultan Selangor Sharafuddin Idris Shah berhubung isu identiti dan bahasa di negeri itu.